Okay, Assalamualaikum guys. Hari ni aku buat sikit projek alter ataupun tambah inilah Eco Y suku pada zone test 368G. Ni kena potong lah. Potong tak bercantik lah, boleh lah. Potong ngam-ngam. Lepas tu dalam ni kau nampak ada tapak nombor plate tu, dalam tu kena potong lah tapak nombor plate tu. Dia akan masuk ngam-ngam dalam Eco Y suku ni. Ni pun sama, nampak aku potong dia punya tapak nombor plate. Okey, ni skru nombor plate asal lah. Lepas tu skru dia terus ke nombor plate lah. Terus ke nombor plate. Lepas tu aku tabuk lubang dan aku pakai kabel tight lah. Ni satu sebab aku pakai kabel tight dan akan tarik lah supaya dia lagi secure. Okey, untuk nak buka Eco ni dia ada satu ni, satu skru. Satu bawah, dua, tiga, sebelah ni lah. 4 dan 2 skru kecil bawah ni. 5, 6 skru. Kalau korang nak modify boleh lah, ikut kreativiti masing-masing lah. Kalau tengok dari jauh dia okey lah, boleh lah. Okey, tengok masih siap lah. Dah siap pasang macam ni lah. Dia ada lebih sikit lah kat sini sebab problem zone test ni air naik habis box semua kotor. Salah dia tu kita tambah sikit, ada keluar panjang sikit. Okey, settle.